Jalan Shortcut oleh Mr. Vel. Panggil saya Ben, bukan nama sebenar. Saya menetap di Sabah. Alamat terperinci biarlah rahsia, cukup sekadar anda tahu ia kawasan pendalaman. Orang Sabah pasti faham keadaan jalan di kawasan begini. Bila malam, gelapnya sangat gelap. Tiada satu pun lampu jalan dan isyarat telefon pun timbul tenggelam. Kejadian ini berlaku tahun lepas sewaktu saya pulang ke kampung kerana nenek sakit tenat. Memandangkan saya bekerja di bandar, jadi saya ambil keputusan menggunakan satu jalan pintas. Jalan lama kampung yang orang hanya berani guna pada waktu siang, jarang yang lalu pada waktu malam. Saya sebenarnya seorang yang skeptikal. Saya berpegang kepada logik. Kalau ada bunyi, pasti ada puncanya. Kalau ada bayang, itu mainan cahaya. Nak dijadikan cerita, malam tu saya bertolak lewat sekitar pukul 10 malam selepas habis kerja. Hujan turun renyai-renyai menjadikan jalan licin dan basah. Sebaik sahaja tayar kereta menyusur masuk ke simpang jalan pendalaman tu, saya rasa terus tak sedap hati. Suasananya terlalu sunyi. Bukan sunyi biasa, tetapi sunyi yang mati. Tiada bunyi cengkerik, tiada bunyi katak. Padahal selalunya hutan akan bising selepas hujan. Kesunyian tu menekan kegendang telinga. Saya cuba sedapkan hati, mungkin haiwan tidak kedengaran sebab hujan. 15 minit pertama berlalu tanpa masalah. Cuma kegelapan di situ luar biasa. Lampu tinggi rasa macam ditelan gelap. Kabus nipis mula turun menjilat jalan. Tiba-tiba, selepas satu selekor panjang, saya terpandang sesuatu di bahu jalan. Ada kelibat seperti orang sedang berdiri. Jaraknya dalam 40 ke 50 meter di hadapan. Saya perlahankan kenderaan. Kira saya mungkin orang kampung yang motornya rosak. Tapi bila diperhatikan, kelibat tu kaku. Dia berdiri tegak betul-betul di tepi pokok besar. Tidak melambai, tidak berjalan ke tengah, tidak berbuat apa-apa. Saya cuba fokus tapi pandangan diganggu hujan dan kabus. Di sini, keadaan bermula pelik. Semakin kereta saya bergerak ke depan, susuk tubuh tu kelihatan semakin jauh. Perspektif visual saya jadi kacau, seolah-olah jarak telah dimanipulasikan. Saya tekan brek dan berhenti sepenuhnya untuk memastikan betulkah apa yang saya lihat ni. Saya cuba tengok, betul-betul kosong. Sumpah, tadi memang ada bentuk manusia di situ. Saya duduk diam di dalam kereta selama 10 saat, cuba merasionalkan otak. Mungkin itu cuma bayang pokok atau pantulan lampu. Okey, fine, bisik saya. Lalu meneruskan perjalanan. 5 minit kemudian, radio kereta tiba-tiba berbunyi statik yang bingit. Sedangkan tadi siarannya jelas. Saya tukar frekuensi, tapi semua saluran hanya keluarkan bunyi kasar yang menyakitkan telinga. Isyarat telefon sudah tentu no service. Saya tak fikir panjang sebab kawasan ni memang blind spot. Jadi apa yang buat bulu roma saya meremang ialah suhu di dalam kereta. Tiba-tiba jadi sejuk mencengkam. Walhal penyaman udara pasang perlahan je. Naluri menyuruh saya memandang cermin pandang belakang. Tak pasti apa yang saya akan lihat, tapi ekor mata menangkap gumpalan bayang hitam duduk di belakang. Serta-merta saya pusingkan badan menoleh. Kosong, tiada apa-apa. Saya ketawa kecil, cuba memujuk diri yang saya cuma penat dan mata mula menipu. Tapi bila pandang cermin tu sekali lagi, bayang tu makin jelas. Kali ini bentuknya seperti kepala yang sedang condong sedikit merenung saya. Tanpa berfikir panjang, saya berhentikan kereta di tepi jalan, turun buka pintu belakang dengan kasar dan periksa tempat duduk. Masih tiada apa-apa. Tapi saat saya tolak pintu belakang untuk menutup, saya dengar bunyi di belakang kereta di luar. Bunyi langkah kaki memijak daun basah. Sekali, dua kali. Sangat dekat di belakang tumit. Jantung macam nak pecah. Terus melompat masuk ke tempat pemandu, kunci pintu dan tekan minyak rapat ke lantai. Tak berani pandang cermin lagi. 3 minit memecut, saya nampak papan tanda lama simpang kampung. Lega rasanya nak keluar dari jalan neraka tu.
tapi ada sesuatu yang tak kena. Papan tanda tu terbalik. Saya membesar di sini. Laluan ni jalan sejak kecil. Papan tanda tu tak pernah terbalik. Keesokan paginya, saya ajak sepupu ikut jalan yang sama pada waktu siang. Saya senaja berhenti di tempat yang saya nampak orang berdiri malam tadi. Di tepi pokok tu, tiada tanah rata untuk sesiapa berdiri. Ia terus curam menjadi tebing bukit yang mendalam. Mustahil ada manusia yang boleh berdiri di situ, melainkan ia terapung. Dan papan tanda kampung tu tegak dan normal, tidak terbalik. Saya simpan cerita ni, tak pernah beritahu keluarga. Cuma satu perkara kekal sampai sekarang. Sejak malam tu, setiap kali memandu di kawasan sunyi, radio akan bertukar menjadi satu saluran dan ia tidak boleh ditukar ke saluran yang lain, sehinggalah saya keluar dari sesebuah jalan. Ini kerap kali berlaku walaupun telah membaiki dan menukar radio yang baru. Tak tahu apa yang saya lihat malam tu dan tak pasti sama ada benda tu ikut saya balik ataupun tidak. Yang saya tahu, hutan pendalaman di situ bila malam menjelma, ia seolah-olah hidup dan memerhati. Kisah seterusnya, Rungus Penunggu Hutan oleh Fabian David. Kisah ni berlaku pada zaman dulu, sewaktu masyarakat Iban masih ramai yang menetap jauh di kawasan pendalaman. Kehidupan mereka bergantung sepenuhnya kepada belas ehsan hutan rimba, baik untuk hasil bumi maupun berburu binatang. Di sebuah kampung terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Lian. Lian bukan calang-calang orang. Dia dikenali sebagai pemburu yang paling cekap dan berani di kampungnya. Namun, ada satu sikap Lian yang merisaukan orang-orang tua di kampung tu. Dia ni terlalu skeptikal. Dia sering mendengar amaran tentang Rungus, satu entiti ataupun penduduk hutan yang dikatakan sangat berkuasa dan mendiami kawasan hutan larangan yang tidak pernah dijejaki manusia. Rungus akan menghukum sesiapa sahaja yang berani menceroboh wilayah dia. Bagi Lian, semua itu hanyalah mitos karut, sekadar cerita dongeng untuk menakut-nakutkan orang supaya tidak pergi jauh ke dalam hutan. Pada satu pagi, Lian masuk ke hutan dengan misi memburu rusa. Langkahnya pantas, matanya tajam, namun tanpa dia sedari, keasyikan memburu telah membawa dia jauh ke dalam hutan. Selepas berjam-jam, suasana di sekeliling berubah mendadak. Hutan yang tadi bising dengan bunyi unggas tiba-tiba menjadi sunyi sepi. Pokok-pokok balak di sini tumbuh dengan sangat rapat dan tinggi, sehingga kan cahaya matahari hampir tidak dapat menembusi lantai hutan. Kawasan tu gelap dan lembab. Lian mula merasa tidak sedap hati. Naluri pemburunya memberitahu bahawa dia telah tersilap langkah. Dia sudah masuk ke kawasan pendalaman yang dilarang keras oleh orang kampungnya. Tiba-tiba, bulu romanya meremang. Dia merasakan sesuatu ataupun sepasang mata yang sedang memerhatikan dari celah-celah kegelapan pokok. Angin yang tadinya tenang tiba-tiba bertiup kencang secara aneh, membawa bunyi desiran yang menyeramkan. Lian cuba menepis perasaan takut itu dan terus melangkah, namun telinganya menangkap bunyi yang lain. Bunyi tapak kaki besar. Ia kelihatan jelas menghentak bumi di belakang dia. Lian menoleh dengan pantas, tiada sesiapa, kosong. Dia menyambung langkah, tapi bunyi itu kembali mengekori. Malah semakin laju, semakin dekat bunyi hentakan tu, seolah-olah benda tu sedang memburunya kembali. Diserang rasa cemas, Lian memutuskan untuk berpatah balik, tapi peliknya semakin jauh dia berjalan, semakin asing keadaan sekeliling hutan. Jalan yang dilaluinya tadi seakan-akan telah berubah. Dia sesat. Hutan tu kini terasa hidup dan menakutkan, bukan lagi tempat buruan yang dia kenali. Ketika dia sedang buntu mencari jalan keluar, dia merasakan kehadiran sesuatu yang besar di belakang dia. Perlahan-lahan satu sosok gergasi muncul di hadapan dia. Ia menyerupai manusia, tapi saiznya luar biasa besar. Tubuhnya seakan berkilauan di dalam kegelapan, dan yang paling mengerikan adalah matanya bercahaya merah menyala merenung tepat ke arah Lian dengan penuh kemarahan. Inilah Rungus, penjaga hutan yang diceritakan itu. Suara garau dan memecah kesepian bergema menggetarkan dada Lian. Kau telah memasuki hutanku. Kini kau akan tinggal di sini selama-lamanya.
Lian cuba lari tapi kakinya terasa berat, seolah-olah akar pokok menahan langkahnya. Angin ribut bertiup kencang dan dahan-dahan pokok besar mula bergerak seakan mahu menutup semua jalan keluar, mengurungnya di situ. Dalam keadaan terdesak dan nyawa di hujung tanduk, Lian teringat pesan orang-orang tua yang dipandangnya remeh selama ini, iaitu jika tersasar ke tempat dia, merendah dirilah dan meminta ampun. Tanpa berfikir panjang, Lian terus menjatuhkan lututnya ke tanah. Dia melutut, menundukkan wajahnya dan berdoa kepada roh hutan itu. Dengan suara bergetar, dia memohon ampun ke atas keterlanjurannya dan berjanji, bersumpah tidak akan sesekali mengganggu kawasan larangan itu lagi. Selepas sumpah dilafazkan, suasana menjadi hening. Sosok gergasi bermata merah tu hilang sekelip mata. Angin ribut reda dan hutan kembali tenang. Lian yang masih menggigil keletihan mengangkat muka dan melihat laluan keluar yang tadinya tertutup kini terbuka luas. Tanpa berlengah dia berlari keluar dari hutan tu dan berjaya pulang ke kampung dengan selamat. Sejak kejadian tu, Lian bukan lagi pemuda yang angkuh. Dia tidak pernah lagi berani menjejakkan kaki ke sempadan hutan terlarang tu. Pengalamannya menjadi bukti hidup kepada orang kampung bahawa mitos rungus bukan sekadar cerita dongeng, tetapi satu peringatan tegas dari alam bahawa ada batas di pendalaman yang tidak boleh dilanggar oleh manusia. Kisah seterusnya, Sekolah Pendalaman oleh Legend Man. Nama aku Jen. Sebagai seorang guru muda, aku sangkakan segala cabaran di institut perguruan sudah cukup untuk menyediakan aku menghadapi dunia sebenar. Tapi, jangkaan aku meleset sebaik sahaja aku menjejakkan kaki di sekolah penempatan baru ni. Sebuah sekolah jauh di kawasan pendalaman di Malaysia. Walaupun pada mulanya aku cuba memujuk hati bahawa semuanya akan baik je, naluri aku berkata sebaliknya. Tempat ini bukan sekadar sunyi, tapi ia menyimpan rahsia. Sekolah ni terperosok jauh di balik rimbunan hutan tebal. Jalan masuk ke sini dilingkari akar-akar pokok tua yang menjalar di atas tanah, seolah-olah tangan yang kurus bersedia mencengkam sesiapa yang datang. Setiap petang apabila suasana menjadi hening, mata aku sering terpaku ke arah hutan tu. Angin yang berdesir bukan sekadar membawa sejuk, tetapi membawa resah, seakan-akan ada bisikan halus dari balik pokok yang memberikan amaran supaya jangan datang dekat. Hari pertama aku melangkah masuk ke bilik darjah, suasananya aneh. Murid-murid kelihatan tenang, terlalu tenang. Apabila aku memperkenalkan diri, mereka memandang aku tapi renungan mereka kosong, seolah-olah mereka tidak memandang wajah aku tetapi memandang sesuatu yang berdiri di belakang aku. Aku cuba beramah mesra, tapi tiap kali aku bercakap, mata mereka meliar seakan-akan menyembunyikan satu ketakutan yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Gangguan bermula pada malam-malam pertama aku di quarters. Tidur aku tidak lena, sering terjaga mendengar suara tawa halus disusuli ratapan sayu yang tidak tahu dari mana puncanya. Tingkap bilik aku sering bergetar perlahan walaupun tiada ribut, seolah-olah ada sesuatu di luar sana yang terdesak mahu masuk. Ketakutan mula memakan diri. Namun, rasa ingin tahu mendesak untuk mencari jawapan. Pagi itu, aku memberanikan diri bertanya kepada Hakim, seorang pelajar yang kelihatan sedikit matang berbanding pelajar yang lain. Hakim, bunyi apa yang selalu kedengaran dari hutan kalau waktu malam? Wajah Hakim serta-merta berubah. Dia menggigit bibir, matanya liar memandang sekeliling sebelum berbisik. Cikgu, hutan tu tempat larangan. Ada benda yang tak patut kita kacau. Orang kampung panggil tempat tu tanah menuntut. Cikgu jangan sesekali pergi ke sana tau. Amaran tu sepatutnya membuatkan aku berhenti. Tapi entah kenapa, ia seolah-olah menjadi mentera yang menarik aku untuk tahu lebih lagi tentang hutan tu. Malam berikutnya, tanpa sedar, kaki aku melangkah keluar dari quarters menuju ke pinggir hutan. Cahaya bulan suram ditelan bayang pokok gergasi. Tiba-tiba,
Dari kegelapan hutan tu, satu bisikan jelas singgah di telinga aku, memanggil nama aku. Suara tu bukan hayalan, ia seolah-olah datang dari setiap arah. Bulu roma aku meremang, merasa seperti sedang diperhatikan oleh ribuan mata dari celah dedaun. Panik untuk berpatah balik, mata aku tertangkap satu kelibat. Di celah batang pokok balak berdiri satu susuk wanita berpakaian serba putih. Wajahnya kabur, tak jelas, tapi auranya syarat dengan kesedihan dan dendam. Dia tidak bergerak, hanya tangannya perlahan-lahan melambai, memanggil aku masuk lebih dalam. Aku lari lintang pukang kembali ke bilik, mengunci pintu dengan tangan yang menggeletar. Hari-hari seterusnya, di sekolah menjadi semakin tegang. Desas-desus mula kedengaran. Pelajar-pelajar mula berbisik tentang sejarah hitam sekolah ni. Rupa-rupanya, sebelum ni, ada seorang guru wanita yang pernah mengajar di sini, hilang tanpa jejak di hutan tu. Mayatnya tidak pernah ditemui. Barulah aku faham kenapa pandangan mata murid-murid begitu aneh. Mereka melihat sejarah yang mungkin akan berulang. Gangguan menjadi semakin agresif. Malam tu, aku terjaga akibat tingkap pintuku diketuk kuat. Di balik cermin, susuk wanita tu berdiri tegak. Wajahnya kini jelas menampakkan penderitaan. "Bantu aku," jeritnya tanpa suara, tapi bergema memecah gegendang telinga aku. Aku tak boleh berdiam diri lagi. Ketakutan ini mesti diberhentikan. Tanpa berfikir panjang, berbekalkan lampu suluh, aku masuk ke dalam hutan. Tak tahu apa yang aku akan cari. Hanya kaki melangkah menuju ke kawasan hutan ni. Sehinggalah aku tiba di hadapan sebatang pokok besar yang nampak ganjil. Akarnya timbul membentuk satu lingkaran yang aneh, seperti tempat pemujahan lama. Aku suluh ke arah batang pokok tu dan jantung aku berhenti berdegup. Di situ terpahat satu ukiran kasar pada kayu yang bertulis nama aku, Jen. Ia kelihatan sudah lama di situ, berlumut seolah-olah hutan ini sudah lama menjangka kedatangan aku. Tiba-tiba suara wanita tu bergema lagi. Kali ini dengan lebih jelas. "Darah ganti darah. Akhiri ikatan ini." Aku kini mengerti, hutan ini bukan sekadar hutan. Ia adalah tempat bersemadinya amalan-amalan kurafat dan mitos lama yang menuntut korban. Kehilangan guru wanita sebelum ini bukanlah kemalangan, tetapi sebahagian daripada kitaran ilmu hitam, atau orang di sini panggil sebagai ilmu songsang, yang mengikat rohnya di sini. Kali ini giliran aku pula. Di sinilah aku sedar, aku di sini mempunyai satu tujuan. Bukan sekadar seorang guru, tetapi seseorang yang menyimpan rahsia hutan ni. Aku tidak akan membiarkan ia menelan aku seperti mangsa sebelum ini. Aku tidak akan menjadi nisan yang seterusnya. Aku tahu aku perlu berada di sini untuk memastikan tiada sesiapa lagi yang akan menjadi korban. Kehadiran aku di sini bukan sekadar untuk mengajar, tetapi untuk menamatkan kitaran dendam yang sudah terlalu lama berdarah. Hari ini, aku sudah berada di sekolah ini lebih dari 10 tahun. Setiap kali ada guru wanita baru yang masuk, aku akan cuba untuk memerhatikan dan melindungi mereka daripada menjadi mangsa hutan tu untuk selama-lamanya. Sejak nenek meninggal, sekarang rumah ni kosong. Tapi siapa perempuan yang ada di dalam rumah ni? Kalau boleh, aku nak elak shift lewat petang. Kenapa? Sebab kalau petang mesti dia akan datang. Kenapa dia orang suruh jaga kawasan tebiar ni, walhal tempat ni memang sudah ada penjaga? Aku kalau lalu dekat bangunan kosong tu, mesti ada yang mengikut. Setiap orang ada cerita. Ceritakan dengan kami di aplikasi perkongsian interaktif. Ceritakan boleh dimuat turun di Google Play dan App Store. Ceritakan, kongsi, baca dan undi.